Tengok saya charge guna built-in kabel Penang 768PD dekat Oppo ni. Keluar ultra fast charging. Super VOOC guys. Memang laju gila. Ini adalah power bank Penang 768D Special Edition. Kenapa dia special? Walaupun power bank ni dah lama dalam pasaran kita, dia dah terbukti ramai orang beli, jarang rosak, tapi Penang dia pergi hantar dekat China untuk semak sama ada power bank ni lulus CCC ataupun tidak. CCC ni dia sirim untuk China lah. Sekarang kalau kita nak bawa masuk dalam kapal terbang, ini antara benda yang dia check. Kalau ada, boleh bawa masuk. Kalau tak ada, kena rampas guys. So, Penang 768PD ni, dia dah datang dengan PD charge 22.5 watt. Charge memang laju. Built-in kabel, ada kabel USB-C. Lepas tu ada lightning untuk iPhone yang lama. Kapasiti bateri dia besar 20,000 mAh. Kalau anda guna iPhone, anda boleh charge 4 hingga 5 kali. Banyak tu. Warranty 1 tahun, pastikan anda beli yang original. Sebab kita nak pastikan bateri dia tu betul-betul berkualiti. Tekan beg kuning guys. Oh ya, yang saya letak dalam beg kuning tu tentu-tentu original. Jangan bimbang. So, tekan sekarang.